Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Saya Haji Ahmad Zarudi bin Syahrani, penghulu kanan Mukim Batu Kurau yang mentadbir bersama dengan penghulu Zul Hakimi sebagai penghulu Mukim mentadbir 22 kampung di Mukim Batu Kurau. Jadi Mukim Batu Kurau ni berada di bawah pentadbiran Pejabat Daerah Larut Matang dan Selama. Jadi saya seperti mana yang sudah maklum tadi, Haji Ahmad Zarudi bin Syahrani, penghulu kanan Mukim Batu Kurau, ingin memperkenalkan tentang destinasi pelancongan di Mukim Batu Kurau ini, iaitu lanjutan daripada pelancaran Fun Map Batu Kurau yang telah disempurnakan ataupun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani pada penghujung tahun lepas 2024. Jadi lanjutan daripada itu, kita akan turunkan di sini pula di Mukim Batu Kurau yang akan dilancarkan oleh insya-Allah Yang Berbahagia Tuan Pegawai Daerah Larut Matang dan Selama, Tuan Muhammad Nasrul bin Minhad. Jadi untuk tujuan itu, Pejabat Penghulu Batu Kurau, Mukim Batu Kurau telah diamanahkan untuk menjadi satu pusat informasi. Maknanya bila orang luar datang ke Mukim Batu Kurau ini untuk menikmati keindahan alam semua jadi, untuk melancong, untuk makan durian ke apa sajalah tujuan, salah satu rujukan utamanya adalah Pejabat Penghulu Mukim Batu Kurau. Lantaran itu, kita telah membuka satu channel YouTube yang bernama Batu Kurau TV. Dalam channel YouTube Batu Kurau TV ini, kita akan masukkan semua informasi, semua maklumat yang menarik, tempat bersejarah, tempat yang perlu dikunjungi oleh orang-orang luar untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang Batu Kurau ini. Jadi secara ringkasnya, Batu Kurau TV telah pun dibuka dengan cara rasminya bersama dengan tim-tim pejabat penghulu yang telah diberi amanah untuk mempromosikan semua tempat menarik di Mukim Batu Kurau. Sila subscribe channel YouTube Batu Kurau TV dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu untuk mempromosikan pelancongan di Mukim Batu Kurau. Bagi yang sudah subscribe channel YouTube Batu Kurau TV, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana telah menyokong usaha kami dan support usaha kami ini. Terima kasih.